Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Yunis Soran Amaraj, Ahli Parlimen Segamat. Kita dalam sidang parlimen ni biasanya ada jawapan yang diberi oleh menteri melalui ataupun secara lisan atau juga bertulis. Oleh itu saya dah tanya soalan ini dalam parlimen dan menteri telah menjawab. Saya akan bagi jawapan yang diberikan oleh Menteri Kewangan berkenaan dengan satu soalan yang di dalam skrip ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan hutang isi rumah meningkat daripada 1.53 bilion pada akhir tahun 2023 kepada 1.59 bilion pada akhir bulan September 2024, iaitu bersamaan dengan 83.9% daripada KDNK. Namun begitu, hutang isi rumah harus dilihat bersama dengan aset kewangan isi rumah yang jauh lebih besar berjumlah 3.3 trilion setakat September 2024, iaitu bersamaan dengan 174.5% KDKN. Mengikut jenis pembiayaan, bahagian terbesar hutang isi rumah ialah pinjaman perumahan yang merangkumi 61.1% daripada hutang isi rumah. Diikuti oleh pinjaman kenderaan 13.6%, pembiayaan peribadi 12.3% dan pinjaman untuk tujuan-tujuan yang lain termasuk pembelian harta bukan kediaman, hutang kad kredit, security dan lain-lain. Mengikut pendapatan, bahagian peminjam yang berpendapatan rendah iaitu 5,000 dan ke bawah mencakupi 28.8% daripada hutang isi rumah. Kerajaan dan BNM, Bank Negara Malaysia, sentiasa komited melaksanakan pelbagai inisiatif berterusan untuk mengawal hutang isi rumah serta memperkukuhkan daya tahan isi rumah. Ini termasuk memastikan peminjam dapat membayar balik pinjaman dalam tempoh yang telah ditetapkan dan meminjam mengikut kemampuan mereka dengan nisbah khidmat hutang Debt Service Ratio DSR. Peminjam yang menghadapi kesulitan kewangan boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada agensi kaunseling pengurusan kredit AKPK untuk dipertimbangkan di bawah program pengurusan kredit PPK. Program ini dapat membantu peminjam menstruktur semula semua pinjaman yang sedia ada, membolehkan peminjam untuk terus membayar balik pinjaman. Hal ini dapat mengelakkan daripada tindakan undang-undang yang diboleh ambil oleh seperti kebankrapan sekiranya peminjam gagal meneruskan bayaran balik pinjaman. Rang undang-undang kredit pengguna akan dibentang dalam sidang parlimen kali ini untuk mempertingkatkan perlindungan kepada pengguna kredit dengan mengawal selia industri kredit di Malaysia, termasuk skim beli sekarang bayar kemudian BNPL. Rang undang-undang kredit pengguna ini akan menyediakan rangka kerja pengawal seliaan yang menyeluruh dan bersepadu ke atas industri pemberi kredit dan penyelia perkhidmat kredit bukan bank. Selain itu, kerajaan juga berusaha untuk meningkatkan tahap celik kewangan rakyat menerusi Financial Education Network serta program pendidikan kewangan yang disediakan oleh AKPK. Kerajaan sentiasa komited untuk memastikan kebajikan rakyat kian bertambah baik meskipun berlakunya peningkatan kos sara hidup. Inisiatif Belanjawan 2025 telah menggariskan tindakan seperti berikutnya. Yang pertama, memperuntukkan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas ramah bagi tahun 2025 ditingkatkan kepada 13 bilion berbanding 10 bilion. Peningkatan ini memanfaatkan hampir 9 juta penerima atau 60% daripada penduduk dewasa yang terdiri daripada golongan berpendapatan rendah dan pertengahan. Kedua adalah peruntukan sejumlah 1 bilion telah disediakan bagi menangani kos sara hidup yang lebih luas, mengawal harga bahan asas seperti beras dan minyak masak. Kerajaan juga menanggung subsidi petroleum kepada 85% rakyat Malaysia yang turut terdiri daripada golongan berpendapatan rendah dan pertengahan. Dan kerajaan meneruskan program inisiatif rakyat IPR sebagai langkah untuk menambah pendapatan, menyelesaikan masalah ekonomi harian menerusi inisiatif-inisiatif IPR. Yang terakhir sekali adalah program membantu dan subsidi yang dilaksanakan mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan golongan berpendapatan rendah tidak terjerat dalam kitaran hutang yang berpanjangan. Oleh itu, kita nampak dan melihat komitmen kerajaan terhadap isu yang saya telah bangkitkan ini akan terus dipantau dan terus akan ada penyelesaian supaya rakyat dibela setiap masa di bawah kerajaan Malaysia Madani.